Apa kata kalau kita buat pinjaman je untuk jadikan modal perniagaan? Ish, tak payahlah awak. Seloknya kita jangan buat pinjaman lah kalau nak startkan bisnes. Kalau kita guna duit kita sendiri lagi bagus. Saya ada cara. Apa dia? Paling tinggi kita boleh ambil you punya kereta 18,000. Rendah sangat tu. Kereta saya ni aksiden pun tak pernah. Ya, I tahu. Tapi market value mah, tak boleh jual tinggi. Tengok banyak kereta tak ada jualnya. Macam ni lah. Paling rendah 19,000. 18 lah. Okeylah. 19. Nanti masuk office. I sediakan dokumen. Okey. Aduh. Awak tak sayang ke kereta awak ni? Sayang, tapi nak buat macam mana? Kita kan kena ada duit. Janji yang diikrarkan, sehidup semati berpasangan. Kau punya aku ada dirimu. Ketemui bahagia. Modal saya. Wah. Tak sangka satu hari nanti saya akan keluarkan duit ASP untuk mulakan perniagaan. Tak apalah, demi masa depan kan? Kita terkata menikmati cinta. Di sebalik semua lelaki di dunia, pastinya didukung seorang wanita. Dia berkorban untuk memberi yang mampu demi insan yang disanjung dalam hidup. Tatap hatinya bagai permata, luangkan masa untuk bersama. Bilang padanya kau sayangkan dia sepenuh jiwamu. Tenangkan hatinya bila resah, setia di dalam ceria dan gundah. Itulah saja balasan diminta. Awak, sebelum ni awak pernah terfikir tak nak ada restoran sendiri? Tak pernah. Kenapa? Awak pernah terfikir? Tak pernah. Tapi saya selalu terfikir untuk kahwin dengan awak.